Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam siri Tadabbur Surah Yasin. Ini merupakan siri yang ke-22. Kita akan sambung ayat yang ke-25 insya-Allah. Masih lagi kisah lelaki yang datang dari hujung bandar yang datang untuk memberi nasihat kepada kaumnya supaya beriman dengan para rasul yang diutus. Jadi kita telah ikuti sebelum ni bagaimana beliau berhujah dengan kaumnya untuk meyakinkan mereka supaya beriman dengan rasul-rasul yang diutus. Jadi pada akhirnya dia berkata, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un." Sesungguhnya aku beriman dengan Tuhanmu, maka dengarlah kata-kataku ini. Jadi kata-kata ini menurut ahli tafsir ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tujukan kepada kaumnya yang kafir itu. Kalau maksudnya ini amantu bi rabbikum, aku beriman dengan Tuhan kamu yang kamu dustakan itu, yang kamu kufurkan itu, yang kamu tak nak beriman itu, tapi aku tetap beriman dengan Tuhan kamu tu. Fasma'un, maka dengarlah kata-kataku ini. Jadi aku sendiri telah beriman dan aku mengajak kamu untuk beriman, maka dengarlah seruanku ini. Itu satu kemungkinan. Dan ada juga pendapat kedua mengatakan kata-kata ini ditujukan kepada para rasul. Inni amantu bi rabbikum, sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kamu yang kamu serukan itu. Yang kamu serukan itu. Fasma'un, maka dengarlah pengakuanku ini, maknanya saksikanlah bahawa aku benar-benar beriman. Jadi kedua-duanya itu boleh diterima. Jadi sama ada kata-kata ini ditujukan kepada kaum dia, masih dalam nasihat dia, merayu supaya mereka semua mendengar luahan hatinya, mendengar seruannya, mendengar ajakannya. Ataupun boleh juga dikatakan kata-kata ini ditujukan kepada para rasul. Dan fasma'un itu maknanya dengarlah daripadaku, dengan arti kata hendaklah kamu semua menjadi saksi bahawa aku beriman dengan Tuhan yang kamu serukan, ya. Kemudian terus kepada ayat yang ke-26, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kenapa pula tiba-tiba dikatakan kepadanya, kita baca terjemahan tu, dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Lalu dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun, aduhai alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Apa yang diharapkan kaum dia mengetahui? Bima ghafara li rabbi, dengan keampunan yang aku dapat daripada Tuhanku, yang Tuhan beri kepadaku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku dalam kalangan orang yang dimuliakan. Apa cerita ni? Jadi menurut Ibnu Abbas, apabila dia berkata tadi, aku sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanku, maka dengarlah kata-kataku ini, kaum dia ramai-ramai terus menyerang dia lalu membunuh dan dia syahid. Ataupun ada juga riwayat mengatakan kaum dia terus baling dia dengan batu, baling sampai dia terbunuh. Jadi itulah kejamnya kaum dia. Dahlah tak nak beriman, orang yang datang memberi nasihat, mengajak supaya beriman dengan begitu lembut, cara yang baik, bersopan, akhirnya dibalas dengan deraan, dengan siksaan ataupun dengan pembunuhan. Sangat kejam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bila dia dah mati, maka dia disambut dengan kemuliaan. Qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya, sekarang masuklah kamu ke dalam syurga. Dialu-alukan, dah disediakan syurga dah untuk dia.
Dan dalam keadaan dia dah disambut dengan kemuliaan yang begitu, apa dia cakap? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya kalaulah kaum aku mengetahui bima ghafarali rabbi, keampunan yang dia dapat daripada Tuhanku ni, yang aku dapat daripada Tuhanku, dan menjadikan aku orang yang dimuliakan. Jadi nak cerita bagaimana ikhlasnya dia berdakwah. Sampai dia mati, dia masih fikir kaum dia. Dia masih bercita-cita mengharapkan agar kaumnya beriman. Jadi maknanya kalaulah kaum aku tahu balasan yang aku dapat dengan sebab aku beriman, Masya Allah, bestnya macam itulah. Kan? Jadi tak ada dia kata, maknanya selepas mati pun dia masih menginginkan kebaikan untuk kaum dia. Jadi itulah jiwa pendakwah yang sebenar. Tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan kaum dia, orang yang didakwah itu beriman. Sebab dia menyeru berdakwah kerana keyakinan dia dengan kebenaran apa yang diimani ini. Jadi dia berusaha untuk sampaikan dan harap sangat mereka faham apa yang disampaikan. Harap sangat mereka nampak kebaikan apa yang disampaikan ini. Ya, sampai dia mati pun dia masih mengharapkan kaumnya beriman. Masya Allah, kan? Jadi tak adalah kata dah mati dia dapat syurga. Tak ada, wah bestnya aku dapat syurga. Lantak kau lah, dah kau tak nak beriman, rasalah kau masuk neraka nanti. Tak ada macam tu. Ya, sahabat-sahabat, itulah dia contoh pendakwah yang sebenar. Ya, jadi menyampai dan terus menyampai dalam hatinya, tak ada lain yang dikenaki kecuali mengharapkan kaum yang disampaikan ini memahami apa yang disampaikan dan menerima kebaikan ini serta mendapat kebaikan sebagaimana dia telah memperolehinya. Ya, jadi sama-samalah kita didik diri kita, ya. Ingatkan diri kita untuk menjadi pendakwah yang sebenar, yang sentiasa mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan semua manusia mendapat hidayah sebagaimana yang Allah telah berikan kepada kita. InsyaAllah, ya. Jadi kita sambung ayat yang berikutnya pada siri akan datang. Jangan lupa tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.